Syabas, syabas. Rampai lagi bang orang. Jumpa kat Kirat nanti. MPSP. Hampa seronok hampa kata lagi aku panjat konten hampa. Tapi macam ni lah aku nak beritahu. Hampa seronok rampai barang orang tapi bagi balik tak cukup. Mana pihak mana? MPSP. Setahu aku bila hampa rampai barang, tak kisahlah barang kedai runcit ke, barang penjaja ke. Contoh hampa rampai 10, hampa kena bagi balik 10, betul? Hampa yang barang kena rampai tu, dapat list tak? Mereka bagi barang cukup tak? Sebab ada orang yang mengadu aku, barang yang kena rampai tu dapat tak cukup, sedangkan hampa bayar kompang penuh. Aku percaya benda ni banyak berlaku. Bukan seorang dua yang mengadu aku. Mesti ada ramai yang kena. Cuma tak beritahu je. Ada kan? Hampa ni, hampa ingat mereka bayar kompang tu separuh-separuh lah. Satgi bila aku kata hampa pecah mana, hampa melompat. Walaupun penjaga dan penjaja tak report, tapi ini dah dikira kes curi. Tolonglah majlis bandaran. Aku bukan anti hampa. Aku cakap benda realiti. Hampa tahu tak, penjaga-penjaga ni bukan kaya pun. Untung RM60, RM70. Jadi bagilah ada amanah sikit. Aku cakap benda yang jadi. Mungkin ramai tak berani bersorak. Aku bersorak untuk mereka. Aku tahu mereka salah. Hampa pun cari makan, mereka pun cari makan. Buat kerja bagi betul.